anda? Dalam sejarah perjuangan di Kelantan, wujud seorang pahlawan yang gagah dan tidak gentar menghadapi penjajah, seorang pejuang yang sanggup berkorban demi tanah airnya. Dialah Ali Kebal. Beliau bertubuh besar, tegap, sasa dan agak tinggi, hampir sama dengan Tok Janggut. Beliau seorang yang sangat disegani oleh rakan-rakannya. Ali pernah berguru dengan pendekar Munas, iaitu ayah kepada Tok Janggut, serta pendekar Manan dari Minangkabau. Beliau belajar bersama rakan-rakannya seperti Mat Hasan dan Awang Teleng. Walaupun sudah beristeri dan mempunyai 2 orang anak yang tinggal di Seligi, Ali tetap memilih untuk berjuang demi tanah airnya. Ali Kebal merupakan seorang yang sangat patriotik. Beliau mencintai tanah airnya dan sanggup melakukan apa sahaja demi mempertahankannya. Ali bersama-sama Tok Janggut, Engku Besar, Awang Teleng dan Mat Saman bangkit menentang penjajah Inggeris demi mempertahankan Pasir Putih. Walaupun Tok Janggut telah berkorban dalam peperangan di Batas Besar, Ali dan rakan-rakannya tidak berputus asa. Mereka terus melawan dengan penuh semangat. Ali pernah menyerang askar sepoi yang membuat rondaan di Jeram, membakar rumah pasung di Pasir Putih dan memusnahkan kereta api yang membawa senjata musuh di Bukit Panau. Semua ini membuktikan semangat cintanya yang tinggi terhadap tanah air. Selain itu, Ali juga seorang yang tabah dan cekal. Selepas kekalahan dalam peperangan di Bendang Batas Besar yang mengorbankan Tok Janggut, Ali dan rakan-rakannya menjadi buruan Inggeris. Pergerakan mereka sentiasa terhalang dan mereka juga kurang mendapat sokongan daripada rakyat. Namun begitu, Ali tidak pernah berputus asa. Beliau tetap kuat dan terus berjuang bersama Awang Teleng dan Mat Saman untuk membebaskan Kelantan daripada penjajahan Inggeris. Sifat tabah ini menunjukkan bahawa beliau seorang pejuang yang tidak mudah mengalah walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Di samping itu, Ali Kebal juga seorang yang sangat berani. Walaupun sentiasa diburu oleh askar-askar sepoi, keberaniannya tidak pernah luntur, malah semakin kuat. Beliau bersama Awang Teleng pernah menyerang hendap tentera sepoi di Kampung Jeram dan berjaya mencederakan musuh. Selain itu, mereka juga berjaya membakar rumah pasung dan memusnahkan kereta api musuh. Keberanian ini membuktikan bahawa Ali mempunyai kekuatan mental dan fizikal yang tinggi dalam menghadapi musuh yang lebih kuat. Seterusnya, Ali juga seorang yang tegas dan tetap pendirian. Walaupun sentiasa diburu oleh pihak Inggeris, beliau tidak pernah berubah fikiran untuk meneruskan perjuangan. Ali sentiasa mencari rakan-rakannya seperti Awang Teleng dan Mat Saman untuk bergabung semula selepas kekalahan. Ketegasan ini menunjukkan bahawa beliau mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan sekeliling. Akhir sekali, Ali Kebal merupakan seorang yang sanggup berkorban. Beliau sanggup mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan negeri Kelantan daripada penjajahan Inggeris. Ali menyertai Angkatan Perang Tok Janggut dan terlibat dalam pelbagai pertempuran berbahaya. Dalam peristiwa pembakaran rumah pasung, rakannya Saleh telah berkorban. Namun, Ali tetap meneruskan perjuangan tanpa rasa gentar. Pengorbanan ini membuktikan bahawa beliau seorang pejuang sejati yang mengutamakan agama, bangsa dan negara. Kesimpulannya, Ali Kebal merupakan seorang pahlawan yang patriotik, tabah, berani, tegas dan sanggup berkorban. Kisahnya menjadi inspirasi kepada kita untuk menghargai keamanan yang kita miliki hari ini. Persoalannya, adakah kita mampu memiliki semangat seperti beliau?